Hello, day tu dekat Sabah. So pagi ni tengah tunggu kereta sewa. Lepas tu breakfast and then pergi dekat Sabah Park untuk register hiking esok. Friends. Duduk. So, kita buat apa hari ni pagi ni? Kita tengah jalan-jalan pool. Tengok gym, cari sauna. Dekat stop ke? Kemana dah kita? Belak, di sini. Lihat. Aku feel anda akan shock. Ada apa? Ada sini. Cakap je. Kami dah habis makan breakfast. So sekarang kita akan on the way untuk ke Kundasang, guys. Sebelum tu kita nak pergi Kita akan pergi farmasi sebab kita ada benda. Selain daripada ubat anti blood pressure, kami memerlukan ubat AMS. Okay, bye. Sesi. Ini adalah sesi. Ini adalah sesi menelan ubat AMS, guys. Depa baru beli ubat tu dekat farmasi dan depa dah rasmi. depan pintu. Yes, depan pintu farmasi depa dah rasmi. Dah habis dah? Habis dah. Oh. Adalah sesi. Tu yang mana? Final decision yang tu lah. Dia recommend ni mak. Test lutut, test lutut. Tekan ni, tekan self check in, tekan mountain climbing, loading. Oh, loading asal. Ini dah fail. Hi all. Okay, what's up guys? What's up, guys? Kami dekat sini. Kami dah sampai dekat Sabah Park, dah register. Lepas tu? Sekarang Tengah tunggu kita tengah settle. tunggu complete prosedur untuk registration. Kita plan untuk ke Kundasang. desa, di reform dekat Kundasang. Tapi memandangkan sekarang dah pukul 4 Macam tak sempat. Kita akan cuba call lah pihak pengurusan desa Semua jemput tu. tu, jangan tutup lagi. Sebab kami jauh sampai kami nak makan. Pusing. 1, 2, 3. Tengok lembu. Makan je lah ni. Okey. Lembu. Tengok lembu New Zealand. Naik ke pohon. Nak sikit je. Dia gelap nampak. Besarnya dia. Sehat-sehat lembu Sabah ni. Jadi lembu ready. Thank you. Dapat free redeem. Blueberry 1, passion fruit 1, Orange Farm 2. Orange Farm 2. Itu saja, 4 saja. RM32. dekat. Okay. Ambil. Mana bisa? Tak ada nak kali kamera. Cantik. Wah, ni bau betul kat sini hijau-hijau. Oh, betul kalau nak ambil tadi. Cantiknya. Wah, sini. Ya. Pakai sini cantik. Nak bisa ikut kita nak dapat bulu dia budak lelaki. Pasal passion fruit. Pasti tak passion fruit. Buat jalan jauh cari tempat duduk. Bawah banyak lagi dia. Masuk kamera betul. Betul makan temu hujan. Mana? Tu belakang. Mana? Oh.
Ingat je orang pergi kat kandang tu. Yolah tapi lah ni siapa Oh. pasal. Tapi masuk-masuk. Oh, je. Oh, yang ni macam ni mati. Dah belah kan? Lepas tengah kan? Tekstur apa? Yogurt dia macam jalan-jalan dalam desa dairy farm. Cantik. Ah, takut. Lembu. Jangan makan aiskrim saya. Aiskrim saya. Nama kamu siapa? Lembu. Lagi. Alright. Mana ada ayam? Bisa. Kita buat balik nasi sana. Apa dia lagi lagi nak kacau? Baca. Aku baik ni dia. Kalau baca. Oh, betul. Kenapa?